Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Apa khabar? Sihat tak? Okey. Murid-murid dah sedia nak belajar PDPR hari ini? Untuk PDPR hari ini, 19 Mei 2021, subjek Pendidikan Seni Visual tahun 4 bersama Cikgu Imani. Topik kita pada hari ini adalah jalinan. Subtopik jalinan sentuh dan jalinan tampak. Apa itu jalinan? Jalinan membawa maksud kesan yang ada pada sesuatu permukaan. Terdapat dua jenis jalinan, jalinan tampak dan jalinan sentuh. Jika kita tengok semua objek di sekeliling kita dan kita sentuh permukaan objek tersebut, kita dapat kenal pasti objek tersebut mempunyai jalinan tampak ataupun jalinan sentuh. Macam mana kita nak kenal pasti permukaan tersebut jalinan tampak ataupun jalinan sentuh? Mari cikgu terangkan. Untuk jalinan tampak adalah permukaan yang boleh dilihat coraknya tetapi tidak dapat dirasai dengan sentuhan. Maksudnya, jika sesuatu permukaan itu mempunyai jalinan tampak, kita dapat lihat corak yang ada pada permukaan tersebut. Tetapi, bila kita sentuh permukaan tersebut, kita tidak akan rasa apa-apa tekstur ataupun apa-apa rasalah. Kita dapat tengok je, contohnya meja tu ada ura-ura kayu, ira-ira kayu. Tapi bila kita sentuh, permukaan dia rasa licin je. Jadi itu dinamakan jalinan tampak. Kita nampak sahaja ira-ira kayu tu, tetapi kita tidak dapat rasa ira-ira kayu tersebut bila kita sentuh dengan tangan. Jalinan tampak terhasil daripada teknik lukisan, catan dan gambar. Okey, ini adalah contoh jalinan tampak. Jalinan tampak di alam semula jadi, kita dapat tengok pada permukaan siput. Kita tengok gambar siput tu. Kan dekat cengkerang dia ada corak-corak kan? Kita dapat tengok je cengkerang dia ada corak. Tapi bila kita sentuh, tak ada rasa apa-apa. Begitu juga dengan rama-rama, tembikai dan belimbing. Untuk contoh jalinan tampak buatan manusia, ni apa yang manusia buat. Contoh yang manusia buat, contohnya wallpaper. Tengok wallpaper dalam bilik tu. Kita dapat tengok corak-corak dia. Tetapi apabila kita sentuh, kita tidak dapat rasa apa-apa. Okey, untuk jalinan sentuh pula, maksudnya kesan permukaan yang dapat dilihat dan dirasai dengan sentuhan. Maksudnya bila kita tengok sesuatu objek tu, kita sentuh, kita dapat tengok permukaan itu ada corak dan apabila kita sentuh, kita dapat rasa dengan tangan kita corak tersebut. Okey, jalinan sentuh ni boleh dihasilkan menggunakan teknik anyaman, tenunan, goresan, ukiran dan collage. Murid-murid boleh bagi contoh apa objek yang mempunyai jalinan sentuh. Okey, tak apa. Kita tengok contoh yang cikgu dah sediakan. Okey, contoh jalinan sentuh pada objek semula jadi. Contoh yang pertama, jagung. Kita nampak kan bentuk jagung tu sebiji. Bila kita sentuh dia, kita dapat rasa sebiji-sebiji tu. Itu maksudnya jalinan sentuh. Begitu juga dengan kulit cengkerang, nenas dan batang pokok. Untuk contoh jalinan sentuh buatan manusia, contoh yang cikgu bagi dekat sini apa? Tayar. Bila kita sentuh permukaan tayar, kita dapat rasakan tayar tu bunga dia banyak lagi ke ataupun dah sedikit. Begitu juga dengan tikar mengkuang ni dan bakul anyaman yang cikgu berikan contoh ni. Okey.
Murid-murid faham tak apa yang cikgu terangkan? Okey, cikgu nak murid-murid lagi faham. Murid-murid boleh siapkan tugasan yang telah cikgu berikan dalam modul PDPR yang telah diagihkan sebelum cuti hari itu. Okey, ada sedikit pembetulan pada tugasan yang cikgu berikan hari itu. Okey, nampak tak ada dua gambar kertas yang cikgu letak dekat skrin ni? Okey, untuk helaian pertama, murid-murid perlu menghasilkan karya seni yang mempunyai jalinan tampak. Jalinan tampak tadi macam mana? Lukisan. Murid-murid boleh lukis apa-apa corak yang murid nak. Lepas tu murid-murid boleh warna mengikut kreativiti masing-masing. Kalau murid-murid tak nak melukis pun tak apa. Murid-murid boleh buat menggunakan teknik capan, catan, menggunakan lain-lain teknik selain lukisan. Mengikut kreativiti murid-murid. Boleh juga ikut contoh yang cikgu bagi di depan tadi. Okey, untuk helaian seterusnya, pembetulannya adalah dekat bahagian hasilkan jalinan tampak yang kreatif pada ruang di bawah. Jalinan tampak tersebut potong dan tukar dengan jalinan sentuh. Sebab kat depan tadi kita dah buat jalinan tampak kan? Jadi next kita kena buat jalinan sentuh. Okey, jalinan sentuh ni murid-murid boleh buat collage, anyaman ataupun apa-apa teknik yang murid-murid kreatif, murid-murid nak buat. Cikgu tak kisah asalkan cantik, kemas dan mengikut apa yang telah cikgu ajar. Okey murid-murid semua, bila dah siap nanti, hantarkan segera kepada cikgu di WhatsApp. Snap gambar dan hantar segera. Okey, sekian sahaja PDPR kita untuk hari ini. Bye. Assalamualaikum.